Sebab itu niat itu, kejujuran niat itulah keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sidqul hadis, iaitu kejujuran dalam perkataan. Jadi bercakap jujur, lawannya menipu, bohong. Yang ketiga ialah sidqul amal, iaitu jujur daripada perbuatan. Apa yang kita buat mestilah bertepatan dengan apa yang ada kaitan dengan hati kita. Contoh, kita senyum, kita puji orang, jadi pasti ia hadir daripada hati yang jujur. Sebaliknya, yang tidak berlaku jujur apabila dipuji tetapi dalam hatinya maki. Dia kata bos ni handsome hari ni, tapi dalam hati menatang. Bila nak mati tak tahu dah. Itu tak jujur lah tu. Jadi yang keempat ialah sidqul wa'd, iaitu jujur dengan janji. Janji mesti ditepati, tetapi asyik berjanji tak tepati, itu bukan namanya jujur. Itu adalah pengkhianat, ataupun dipanggil tidak memungkiri janji. Sebab itu benda ini tuan-tuan melibatkan sifat seseorang, sifat seseorang. Dan kita dah sebut dah pada bulan lepas tuan-tuan, orang yang selalu berbohong, dia akan berbohong lagi. Yang paling sakit sekali ialah tuan-tuan, disebabkan dia banyak